Ish, dia makan terus lah. Tak sampai apa. Nampak kepala dia. Nampak kepala dia kat situ. Tak main-main dengan dia. Seronok dia. Okay, kita try lubang ni. Moga ada hasil lah. Ada bergerak lah. Ada menyedut. Tidak makan umpan, geng. Boleh nampak tak? Nampak? Macam ni. Boleh nampak pergerakan air tu. Nampak? Dia tak jumpa umpan lagi. Umpan habis, geng. Sekejap lah, aku tukar umpan je. Okey, sambung balik. Jadi keluar tak? Okey, nampak dia buat lari umpan. Okey. Boleh nampak lah. Air bergerak. Standby. Macam setengah meter masuk air. Sangkut ni. Masuk dalam akar ni. Belum ada lagi. Wah, lain macam ni.
Masuk dalam batu ni. Sakit tangan tu. Tangan bau bekas tu. Wah, jahat tu dia ni. Belut ada lagi. Dia masih menarik. Macam dia punya game. Boleh rasa lagi. Dia mula nak keluar. Dia nak keluar. Okey, dah boleh nampak kan? Okey. Ini dia. Alhamdulillah. Rezeki. Ini dia. Saiz. Alhamdulillah. Rezeki yang pertama pukul 3 pagi. Ini dia. Tengok tangan aku macam mana. Jari ni baru baik ya. Sebab tali tenggelam dalam jari. Okey. Akhirnya. Tewas juga hari ni. Alhamdulillah boleh seekor. Pagi sebelum sahur. Okey. Ya, aku setting ya. Okey. Ini dia belutnya. Okey. Saiz bendang macam ni. Okey. Dia yang kuatnya kat ujung ekor ni. Ujung ekor ni paling kuat. Okey. Buka dulu. Okey. Wah. Tali pun dah macam nak putus lah. Gesek dengan batu. Dah berbulu lah. Okey. Stay tune. Alhamdulillah. Rezeki yang pertama. Okey. Tutup dulu. Lagi dia lari. Okey. Okey. Season untuk cari belut. Lepas ni mungkin agak slow. Sebabnya. Okey. Boleh lihat lah. Macam mana. Bendang. Tanah dah plau. Terotor. Lepas ni. Mungkin dia orang meracun. Semak-semak semua tu. Bila dah racun. Kebanyakan belut akan mati lah. Okey. Ini penghujung musim untuk cari belut.
Mungkin lepas ni aku aktif untuk mancing pula. Okay, stay tune okay. Aku try cari lubang celah-celah ni dulu. Mana tahu ada rezeki jumpa. Okay, stay tune okay. Okay, aku dah jumpa lubang ujung. Tak tahu macam mana nak baling umpan. Harap sampai lah. Okay. Harap menjadi sedut. Boleh nampak lah. Agak jauh lah. Nampak boleh nampak dia tarik umpan. Dah ada. Dia sudah makan. Wah, nampak macam besar ni. Tali dah pendek. Tengok macam mana saya. Okay, kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Allahu Akbar, lucut. Rugi lah. Tapi kita cuba sekejap lagi. Okay, aku dah jumpa lubang. Aku boleh nampak celah-celah. Try je. Semoga ada strike. Celah ni. Macam ada yang makan umpan. Ada yang makan. Ada yang makan. Tunggu lagi macam mana. Tarik dia. Okey. Tembak. Okey. Okey. Ini dia. Yang seterusnya. Alhamdulillah. Jom. Simpan dulu jap. Okey. Tak besar mana lah. Tapi dapat juga. Okey. Alhamdulillah. Dia telan ni. Sekejap. Aku buka mata kail tak. Sekejap. Ujung ekor tu. Ujung ekor dia tu cukup jahat.
Dia belik. Kuat ni. Macam hook. Okay. Stay tune. Okay. Hari ni tak ada banyak sangat dapat. Aku dapat 2 ekor je. Alhamdulillah lah rezeki. Okay. 2 ekor je. Saya sedang tu, kecil tu. Susah nak cari asal ni sebab tanah dah mula pelau balik. Bendang akan tanam, dia tanam semula balik. Akan mula tanam padi balik. Okay. Kawasan-kawasan tepi-tepi parit ni pun dah bau racun. Dia orang dah racun. Maknanya belut mungkin akan mati lah. 70% mungkin akan mati sebab racun. Okay. Dengan ini berakhirlah sudah season mancing belut di Lenggong. Mungkin lepas ni aku akan pergi ke tempat lain. Mungkin Kuala Kangsar, Selama ke Teping lah. Kita cari belut dekat sana pula. Macam mana? Okay. Apa-apa pun, jangan lupa like, share dan subscribe untuk video aku yang seterusnya. Assalamualaikum.